Puasa tu ayyamin ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Berapa hari? 30 ataupun 29. Itu bergantung pada isytihar pemohon besar raja-raja. Faman kana, kemudian Allah kata, faman kana minkum marida, siapa kalangan kamu yang sakit, atau ala safar, ataupun musafir, fa'iddatun. Ayat ni ada yang Allah tak sebut. Dia panggil bahasa apa? Ijaz. Allah tak sebut detail. Siapa yang sakit ataupun musafir, fa'iddatun, maka beberapa hari ganti daripada beberapa hari yang lain. Sepatut ayat ni macam ni. Siapa yang sakit ataupun bermusafir, hendaklah dia berbuka, kemudian barulah fa'iddatun, dan ganti. Faham? Mudah. Tapi sakit bukan sebarang sakit. Ni pening kepala berbuka. Kan? Pitam sikit berbuka. Tak, sakit yang mana ni yang boleh berbuka? Sakit yang memudaratkan dia. Kalau dia tak berbuka, dia pening tak boleh nak solat, mengganggu benda yang wajib, boleh berbuka. Ataupun musafir. Musafir yang mana ni? Musafir yang boleh memudaratkan dia lah. Tapi kalau pergi Kelantan naik flight 1 jam, sihat wal afiah, tiba-tiba berbuka kan, minta dengan pramugari, ada orang yang tak? Boleh berbuka, itu tanda apa? Kelonggaran Islam. Tapi kena ganti. Wa 'alal ladzina yutiquna, ini perintah awal, dan ke atas siapa yang perintah awal, puasa diberi pilihan. Siapa nak puasa, silakan. Siapa tak nak puasa, bayar fidyah. Ini peringkat awal. Jadi ayat ini sebenar ada ulama mentafsirkan, sesiapa yang tidak mampu berpuasa, fidyah. Tak ada masalah. Iaitu memberi makan orang miskin. Okey, turun. Faman tatawwa'a khairan, siapa yang nak buat yang sunat, siapa yang nak buat khairan, kebaikan, fa huwa khairul. Dia tak mampu puasa tapi dia nak puasa, ataupun dia nak bagi fidyah lebih daripada sepatut, silakan. Wa antasumu, tapi kalau kamu puasa, dia lebih baik. Ini peringkat awal lah, bukan sekarang. Jangan dia salah faham. Oh, tak puasa tak apa, bayar fidyah aja. Tak, ini peringkat awal. In kuntum ta'lamun. Okey, sekiranya kamu tahu. Ayat seterusnya. Ada ulama kata ayat ni mansukh, dimasuk oleh ayat akan datang ni. Ni. Ayat ni wajib puasa, tak ada pilihan. Kalau tak larat, berbuka tapi kena ganti.